belajar kat sekolah. 1 tambah 1 berapa jadinya? Yang mananya bang? Ya 1 tambah 1 berapa? Faham tak ni? 1 tambah 1 berapa? 1 lah. Bodoh. Cuba kau ingat 1 tambah 1. 1 biji buah lepat tangan kanan, 1 biji buah lepat tangan kiri. Berapa jadinya? Lepat ni tak nampak. Iyo, ini kan kaedahnya. Berapa? 2. 2. Kan pandai macam itu. 2 2 ditambah 2 berapa? Ini lepat apa bang? Ini tidak cerita lepat ni bocor kepala kau ni kan. Bersepai ni kan. Jangan kau cucur darah kau. 2 ditambah 2 berapa? 2 ditambah 2. Ni 2 biji lepat di tangan kanan, 2 biji lepat tangan kiri. Abang kebat ni kaki kiri kanan. Kau sepai ni. Kan berapa 2 kiri 2 kanan ni? Cakap. Ya lepat 4. 4 bang. 4 ni. Memanglah kau ni memang hajab betul mengajar kau ni. Sepai berdenak kau keluar kan. 2 dikurang 2 berapa? Ini masalah terserah kau lah. Nak lepat lontong, nak lepat apa, nak lepat pisang. Tak, tadi kan abang cakap itu lepat. Kan kaedahnya. Memang mati budak ni aku buat ni kan. Aku nyak-nyak ni kan. Keluar usus kau ni kan. Aku pijak-pijak. 2 kurang 2 kurang 1. Berapa jadinya syaitan? Itu tadi abang cakap tadi lepatnya lepat apa pula? Mampus aku buat. Aku dah pitam betul tengok kau ni dah. 2 dikurang 2 kurang 1 berapa? Kau dengar nak cakap aku ni. Tak usah kau menghayal lepat lagi. 2 dikurang 2 kurang 1 apa? Mati kau aku bunuh ni kan. Kau bocor ni kan. Ni kan patah ni tulang rosok ni kan aku buat ni kan. 2 ni dikurang, diambil ni diramas, diletak ke tanah, dihenyak-henyak gini. Berapa jadi 2 kurang? Abang buang lepat ni bang. Setan budak ni memang mampus ni kau ni. Itu kan kaedahnya. Terserahlah mau lepat pisang, mau lepat apa, abang tidak membuang. Ini kan tadi abang cakap abang ambil iyalah. Itulah abang buang pula. Iyo. Terserah kau lah. Kau nak mampus nak jadi hantu keburu, terserah kau. Tak suai kau ni. Pijak dia orang. Pergi.